Tun, Tun Mahathir, sudahlah Tun. Sampai bila Tun? Sampai bila Tun nak buat kacau dalam negara ni Tun? Kenyataan Tun baru-baru ni, Tun kata kerajaan Madani menggadaikan kedaulatan negara. Tak betul Tun. Tun sebagai seorang negarawan, takkanlah Tun percaya hanya kerana kita sign perjanjian itu kita dah gadaikan kedaulatan negara ni Tun. Perjanjian tu Tun tak melibatkan sebarang penyerahan kuasa, apatah lagi nak gadai kedaulatan maruah negara kita ni Tun. Itu hanyalah perjanjian kerjasama strategik perdagangan dua hala yang kita buat dengan Amerika, melibatkan pemindahan teknologi, pelaburan hijau, peluang pekerjaan bernilai tinggi kepada seluruh rakyat Malaysia Tun. Tuduhan yang Tun buat ni, Tun sebut Malaysia ini kena paksa beli. Kita dipaksa untuk beli barangan Amerika bernilai 150 bilion USD, termasuk 30 pesawat Boeing. Tu tak betul Tun. Benda ni aku rasa jenuh dah Tengku Zafrul, Datuk Syed Anwar sendiri, seluruh kerajaan Madani duk bercakap, duk jawab benda ni, duk menafikan kita tak kena paksa beli barang daripada Amerika 150 bilion lah, 100 bilion lah, 1 trilion lah. Itu semua tak betul. Celah mana yang kerajaan Madani ni ikut telunjuk Amerika? Padahal kerajaan dah jelaskan panjang lebar dah, tak ada apa-apa perjanjian dalam mana-mana klausa pun mengenai eksklusif rare earth ni ataupun nadir bumi yang kita serah kepada Amerika. Kita setuju tanda tangan serah pada Amerika, tak ada. Aku sendiri pun tak tahu mana datang berita mengenai kita serah rare earth kita pada Amerika. Ini satu tuduhan yang sangat jahat. Tun Mahathir hari ni dia gambarkan perjanjian ini seolah-olah satu penjajahan baru. Kalau benda tu satu penjajahan, kenapa kita masih lagi boleh duduk berunding dengan Amerika sehingga kan kita dapat penurunan tarif? Kita masih lagi boleh ubah apa-apa syarat. Siap ada lagi exit clause, termination clause lagi. Ini bukan orang panggil penjajahan. Ini adalah diplomasi. Kita bukan gadai kedaulatan kita. Paling aku tak boleh tahan tu bila aku dengar Tun Mahathir marah sebab kita beli barang daripada Amerika. Masa Tun sendiri jadi Perdana Menteri dulu pun, kita beli jet Boeing, kita beli kereta Proton guna komponen Eropah. Tak ada beza Tun. Sebenarnya orang yang duk menjerit-jerit gadai kedaulatan negara lah apa benda semua ni, orang yang sama jadi punca kita hilang Pulau Batu Putih dulu. Zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri dulu, dia orang yang bertanggungjawab tarik balik tuntutan kita terhadap Pulau Batu Putih secara unilateral. Tak lalu mesyuarat kabinet. Sampai Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI cadangkan supaya siasatan jenayah terhadap Tun Dr. Mahathir. Kerajaan Madani buat keputusan apa dia? Tak ambil apa-apa tindakan kepada Tun Mahathir kerana faktor usia Tun Mahathir sendiri. Hakikatnya kita tahu Pulau Batu Putih hilang disebabkan Tun Mahathir. Tak ada orang boleh nafikan. Itu baru betul menggadaikan kedaulatan negara. Tun Mahathir juga pernah bayar berjuta-juta, berjuta ringgit dia bayar kepada pelobi J. Abramov, seorang Yahudi Ortodok yang pro-Israel, pro-Yahudi ni, sebab dia nak berjumpa dengan Presiden Amerika George W. Bush dulu. Dia bayar berjuta nak jumpa dengan Presiden Bush je. Tun juga orang yang bertanggungjawab benarkan pasukan kriket Israel main dekat Kuala Lumpur tahun 97 dulu. Ingat lagi tak kes ni? Semua Tun Mahathir. Tun Mahathir juga pernah tulis surat kepada pemimpin Israel, ucap tahniah kepada Ehud Barak. Ingat lagi Ehud Barak 99, tahun 99, dengan harapan Malaysia boleh pertimbangkan hubungan normal dengan Israel lah apa benda. Semua itu semua Tun. Rekod Tun, sejarah takkan pernah padam. Jadi tu aku cakap, kalau Tun hari ni nak main persepsi, nak bawa persepsi, kerajaan hari ni gadaikan kedaulatan, kerajaan hari ni tak sensitif isu Palestin lah apa benda lah. Zaman Tun dulu lagi teruk. Zaman Tun dulu tak ada tekanan tarif pun, tapi Tun serahkan juga perkara-perkara yang Tun tak sepatutnya serah ni.